Guys, hari ni aku nak main game Minecraft lagi dan lagi. Dan hari ni aku main Minecraft lain daripada lain sebab aku nak main PVP dengan kawan-kawan aku, guys. So PVP dia dekat mana? Dekat depan belakang aku ni, guys. Depan aku ni, guys. Jadi tunggu apa lagi? Korang enjoy aku punya video ni. Dan jangan lupa subscribe dan like, guys. PVP weh. Ini modern PVP 2 lawan 1. Aku lawan King Fayad, member aku yang katanya pro sangat main apa nama dia? Main PVP ni. Aku sebagai newbie yang tak pernah main PVP, aku pun saut cabaran dia. 2 lawan 1. Satu lagi si Beban. Ya, Beban tak pandai main PVP langsung. Jadi aku akan gendong dia sampai menang. Dan jom tengok. Let's go. Aku sebenarnya taklah keluarkan banyak sangat mode serius. Aku just sikit-sikit je. Korang enjoy je, tak payah serius sangat. Memang lag. Kau tengok budak tu dah start dah. Dia punya lag. Aku pun biar je lah, diam je. Aku sebenarnya team dengan si Beban yang cakap lag tadi. Dia lah yang Beban aku maksud. Selalu cakap lag. Aku pun tak tahulah masalah dia apa. Korang tengok dia tengah buat apa kat atas tu. Aduh, bye. AFK pula kat situ. Haish, pelik betul lah dengan budak lag ni. Ya Allah. Bencilah lag. Cetak gol apple beda. Kepala dah. Tengok, bagus. Wih, terbang. Tak tahu. Aduh, tak tahu. Tak ada banyak ke? Tak ada kes. Aduh. Tunggu dia apple. Ha? Makan lah. Tunggu dia apple. Tak cakap. Mana tahu. Dah kata 2 kali dah tadi. Tak dengar. Fokus tadi. Fokus serius. Memang lah. Bagus je lag ni. Habis. Hancur armor. Armor siapa hancur? Aku lah. Habis-habis korang pakai ni. Kamu nak opek? Mati lagi banyak. Mati dah. Ada hancur lah. Kita bodoh. Bro, I'm tired bro. Semua makan golden apple. Masalahnya Fai tak cakap tu. Tak boleh makan golden apple. Aduh, aku terpaksa buang, guys. Tapi ada aku termakan satu. Cok, aku
Aku baling ni kan, tak ada apa-apa pun. Apa saya main je. Malah. Eish. Tengok, buat kena attack dia berjelek. Weh, kau main ni. Dia nak dekat. Main eksplosif memang bagus. Dia tak ada. Sorry lah, aku serang ni. Janganlah cokkan weh, betul tak? Yalah. Korang lawan aku ni lag gila balik. Masuk ya. Jangan, kau tu dah buka ni. Nampak tu. Api ni macam. Boleh lari. Kita guardian. Oh, guardian. Kau makan Pal. Aku makan stick. Oh, stick. Pintu kacau. Tunggu jauh. Tunggulah, amal aku dah hancur dah weh. Amal aku hancur, lari dah. Jangan pukul aku weh. Alah, makan satu tu halal lah. Lapar sangat tu tadi. Lag gila. Sorry dok Fayat. Amal aku hancur habis dah. Kalau aku hancur habis. Baca kau. Aku kembali dan kat sini ada momen yang paling aku tak boleh lupakan. Fayat keluarkan warden dia dok. Apa siapa pakai warden? Aku tak dekat. Korang lah. Waktu ni memang aku terkejut gila sampai terlompat atas kerusi. Tapi nasib baik aku boleh kontrol aku punya PC dan aku cuba pakai totem dengan baik benar. Ya, benda kacau. Dan yap, selepas totem aku habis, aku mati kat sini. Game terus habis sebab ada warden kacau. Diam. Asal kau letak tu? Tak lah aku. Aku dah pilih ada kat tu. Ya, aku punya ni pun dah nak hancur. Keluar aku. Ya, dah. Apa tu dah. Aku jadi. Aku kat situ. Dengan cerita ni. Cerita apa? Golden Apple. Tak, apa? Asal dia boleh nampak aku? Bawa, sini. Jangan. Ajai. Wait, Ibrahim tu dapat ya. Ya, aku nak tukar kreatif. Kau kata kat sini, Asyik kejar aku. Sekejap, aku tukar lagi. Tak. Sekejap, aku tukar benda lagi. Asal aku dapat darkness. Mati ya. Aku dah. Tak boleh hancurkan ya? Sekejap aku nak Let's go. hiasan ke ni tu? Perhiasan. Nak letak lagi bola-bola ni? Saya. Aku dapat tutup kan. Tak sudah habis. Buang semua barang-barang ni. Ni cuba tutupkan. Sekejap, slash.
sampai semua barang ni aku dah buang lah. Aku punya apa semua ni tak turun. Tak ancam-ancam. Korang rasa boleh macam Kau kan tak mahu join lawan lama sangat. dah. Malah lag. Lag balai. Aku nak pergi kat korang kan. Nanti lepas tu dia lag. Mana barang-barang aku? Aku clear kan. Macam guys, let's start. Ya, aku tahu korang terkejut. Kenapa tiba-tiba Lepas tu slow. kau suka kan? Aku saja je letak. Biar hype. Biar apa nama dia?